Yang saya heran ni, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sambil menari, seronok. Kau seronok, kau punya pasal. Kami tak dengki pun kau menari. Kami tak dengki pun kau menari panas bersama dengan Trump menyambut dia. Apa pasal nak pula nak dengki? Pada kami, kau nak menari, kau punya pasal. Rakyat semua tahu, tengok kau menari. Rakyat pun tak dengki sebab ada rakyat yang suka kau menari. Ada rakyat yang tak suka kau menari. Belanda, Portugis, Inggeris, kita merdeka. Tapi hari ini Trump datang yang menjahannamkan Gaza, bumi Palestin. Kita sambut mereka dan kita serahkan kekayaan kita. Ini pemunggahan. Ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Ini tidak boleh. Saya kritik. Saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini. Tapi saya tidak bersetuju. Bagaimana ada syarat Amerika kenakan bahawa ikut perjanjian kita mesti jual nadir bumi kita ke Amerika. Tiada siapa boleh menghalang. Mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian. Ini yang perundang-perundang ini, Menteri MITI ini, apa yang mereka runding ini. Ini penggadaian negara kita. Ini memalukan. Kena jawab di sini. Korang dah baca dah perjanjian yang Anwar dan Trump tanda tangan semalam. Dalam perjanjian tu, Malaysia telah bersetuju untuk melabur dan membeli barangan Amerika sebanyak 240 bilion dolar. Itu bersamaan dengan 1 trilion ringgit. Tapi yang paling tak masuk akal sekali, ada satu klausa dalam perjanjian tu di mana kalau Amerika Syarikat kenakan kawalan ekspor ataupun sekatan ekonomi terhadap mana-mana negara, Malaysia pun kena ikut sama. Maksudnya kalau Amerika sekat ekonomi China ke, Rusia ke, Vietnam ke, kita pun kena ikut sekali. Tak pasal kita jadi pak turut Trump. Padahal dia sampai menari semalam. Dan kalau tak baik, kita batalkan. Ada pepatah Amerika yang mengatakan the devil is in the details. Dan bila saya baca perjanjian ni, ada banyak butiran durjana, syaitani dan iblis. Kenapa saya kata begitu, Tan Sri Di-Pertua? Dalam ini ada 40 klausa yang mengikat Malaysia. Malaysia shawl, Malaysia shawl, Malaysia shawl. Dan hanya ada satu klausa yang mengikat Amerika terhadap kita. Jadi ini bukan mereka arah kita patuh. Ini bukan perjanjian perdagangan. Ini penjajahan. Sama macam British paksa pada kita dulu. Zaman Tok Gaduk dulu. Dan Tan Sri Di-Pertua, saya tengok, kalau kita tengok matematik lah di sebalik dagangan ini. Kita anggap 20% ekspor bernilai 23.8 bilion ringgit yang kena tarif. Kadar dia beza 5% sahaja. Bersamaan dengan 1.19 bilion ringgit setahun. Tetapi konsensi yang kita bagi pada Amerika berjumlah 1 trilion bersamaan dengan 840 kali ganda nilai tarif yang diselamatkan. Satu lagi yang saya rasa ramai rakyat tak tahu. Amerika dakwa kita ada trade surplus, lebihan dagang. Itu dari segi barangan. Dari segi perkhidmatan, Amerika lebih pada kita lagi dari segi dagangan. Jadi sebenarnya trade deficit kita dengan Amerika ni kecil, berjumlah 16.5 bilion sahaja. Kalau kita ikutkan inilah dia punya unjuran, saya tak rasa penjajahan ini menguntungkan Malaysia. Jadi saya ingin merayu pada Yang Amat Berhormat Tambun demi negara. Tadi Yang Amat Berhormat Tambun kata kita bawa balik perjanjian ini ke Parlimen dan kita bahas sampai lumat, dan kalau tak baik kita batalkan. Ini pengkhianatan. Macam dikorum. Terima kasih Tan Sri Betul. Macam sebut kita rasa, kalau tidak kita nak marah pasal apa? Kalau rasa, kajilah dulu. Nak bebal pasal apa? Saya bagi contoh ini. Saya dah sebut tadi. Saya tak mau dialog with the deaf. Dialog ini dengan orang dengar. Setuju tak mengapa. Saya kata China teliti line by line. Apakah keputusan semiconductor rare earth itu preclude segitulah membatalkan kemungkinan kerjasama dengan dia? Tidak. Ada situ exit clause, security considerations, the law of the land. Dan bagi kita bagi priority kepada Amerika Syarikat. Hari Isnin kita bagi priority kepada China. Saya akan bagi Selatan Afrika 2 minggu lagi. Saya akan bagi priority kepada Selatan Afrika. Apa masalah ni? Sebab tu saya kata baca. Jangan marah saja. Baca dulu, teliti.
Exit clause itu rakan-rakan dalam kabinet itu tekan dengan serius. Sebab berapa jumlah macam disebut tentang lebihan dagang. Terima kasih lah. Kalau ikut apa yang ceramah kita dalam dialog saya semasa dengan Presiden Amerika Syarikat, bukan di sini ya, bukan di Macang, depan Presiden Amerika Syarikat, saya kata your computation tentang itu kita tak setuju. Sebab kita masukkan perkhidmatan. Kita tak setuju tentang apa yang dia sebut. Sebab itu daripada 25% masa dia kali pertama telefon, dia turunkan esoknya 19. Kita puas hati, kita tak puas hati. Kita setuju, kita tak setuju. Tetapi ini keadaan dia. Jadi soal umpamanya rare earth, semiconductor, kita dah sebut. Dia tidak. Kalau umpamanya pelaburan Amerika di sini, dia kata okey, pelaburan Amerika ke Malaysia, kami tak mau you export ke China. Tak apalah. Okey, kerana pelaburan dia. Tapi pelaburan China di sini, dia nak bawa balik ke China, dia bawa ke mana-mana dunia, kita tidak menyekat. Sebab itu kita kena membaca. Kalau pelaburan China masuk sini, dia kata kami bagi syarat jangan labur, jangan. Itu bukan penjajahan. Dia labur. Kalau kita tak mahu, kita jangan labur. Tak payah melabur. Tapi dia melabur terutama dalam dia kata rare earth kita dah batalkan ekspor raw. Dia boleh buat. Tapi bagaimana nak kita tafsir? Tak boleh. Negara China boleh. Australia boleh. Sama ada yang sekarang sedang dijalankan, tapi saya kata ini dia tak ada clause atau peruntukan yang membatalkan atau melarang. Sebab itu dia sebut situ national consideration, security consideration kita. Okey, ada bangkitkan soal maritime, ketenteraan. Ini dibuat oleh dulu. Menteri-menteri dulu cek dulu masa dulu ada tak perjanjian pertahanan dengan Amerika? Ada. Jadi yang itu kita teruskan. Apa masalah dia? Tapi apa yang kita tekankan? Tidak boleh apa-apa kegiatan dengan Amerika Syarikat yang boleh dilihat sebagai provokatif terhadap negara lain. Mana maksud dengan China? Begitu juga dengan China. Maritime kita ada. Dan bagi kita dengan negara China, ini perjanjian dengan Amerika. Ambil tengok ni. Kalau nak gunakan ini untuk perjanjian dengan China, silakan. Itu yang kita bolehkan. Dan kita bahaskan secara terperinci. Tetapi tentulah pasukan itu pasukan yang mahir dan pakar daripada pejabat awam. Mereka lakukan pagi, petang, malam, berbulan-bulan. Tan Sri, ini bukan dia bagi draft, kita serah begitu, tidak. Sebab tu Menteri Meti agak tegaskan perkara ini. Jadi nak guna jumlah ini, turning half truth into absolutes. Ini problem dia. Dan tak boleh langsung terima apa-apa kebaikan. Satu perkataan bahawa segala yang berlaku dalam ASEAN sama dengan Amerika, dengan China, dengan yang satu yang baik tak pernah dengar, yang ada kutuk saja. Ini masalah aja. Jadi kalau dengan prasangka begitu, ini jadinya perjanjian ni menyerah, menggadai, penjajahan baru. Tak ada, Tan Sri. Bukan saya nak kata saya sebagai Perdana Menteri, tidak. Tetapi bayangkanlah nak kena hadapi Presiden Donald Trump. Kalau nak minta bantuan menyelesaikan masalah Gaza, saya tak tahu siapa lagi dah. Kita bercakap dengan Macron, kita bercakap dengan Meloni, kita bercakap dengan Chancellor Jerman. Habis dah ikhtiar. Saya bercakap berdepan dengan Joe Biden. Dan saya tahu risikonya. Saya bercakap tu di San Francisco. Bukan senang. Saya tak minta susah terima kasih. Tapi jangan kutuk. Seolah-olah kita ini antek atau boneka Amerika Syarikat. Mana mungkin mereka boleh bercakap depan presiden yang begitu rupa. 20 point plan, saya tak pernah sebut 20 point plan. Saya sebut, saya sokong langkah fasa 1 ceasefire. Tapi saya tegaskan comprehensive plan. Itu yang Ledang sebut tadi. Jadi ini yang kita lakukan. Tapi yang perjanjian perdagangan ini, semua ada exit clause. Mengapa kita sign juga? Kerana kita perlu pelaburan daripada Amerika Syarikat. Itu saya tidak mau apologetic. Mengapa kita sign juga? Kerana kita perlu pelaburan dan perdagangan tinggi dengan Amerika Syarikat. Petronas ini mencari gali minyak dan gas. Kita jumpa di perairan kita dan di negara lain. Petronas. Tapi bagaimana perjanjian kita dengan Amerika ini? Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG, gas asli cair, LNG. Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US, bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita merdeka, berdaulat. Bagaimana ni?
Yang amat berhormat Tambun, apa sudah jadi kepada ini? Beratus tahun negara kita mempertahankan melawan Belanda, Portugis, Inggeris. Kita merdeka, tapi hari ini Trump datang yang menjahannamkan Gaza, bumi Palestin. Kita sambut mereka dan kita serahkan kekayaan kita. Ini pemunggahan. Ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Ini tidak boleh. Johor Bahru. Saya kritik. Saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini. Tapi saya tidak setuju. Bagaimana ada syarat Amerika kenakan bahawa ikut perjanjian kita mesti jual nadir bumi kita ke Amerika. Tiada siapa boleh menghalang. Mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian? Ini yang perundang-perundang ini, menteri MITI ini, apa yang mereka runding ini? Ini penggadaian negara kita. Ini memalukan. Kena jawab di sini. Betul lah. Kita memang ada sopan santun, berbudi bahasa. Kena menari. Tetapi tanpa sebutir bom, tanpa sedapang, tanpa apa-apa, Trump turun ke bawah ini, kita menyerahkan ekonomi kita, menyerahkan kekayaan negara kita 1 trilion ringgit. Sedangkan setiap tahun kita berhempas pulas. Lembaga hasil dalam negeri kena cak kutip, custom kena kutip. Semuanya nanti kita bagi kepada Amerika. Petronas bergaduh dengan setengah negeri, tak bayar royalti pada Kelantan, tak bayar royalti kepada Terengganu, mungkir pada Sabah, mungkir pada Sarawak. Kita bergaduh sama sendiri, tapi berbilion kita bagi pada Amerika. Saya tidak setuju. Hidup Basir Kudang.